Hello guys, hari ni kita nak buat lukisan. Semalam aku lukis yang orang ni, kan, yang ni. Lepas tu aku nak sambung balik, buat hidung je. Lepas tu buat dia punya badan je sekali. Dengan tangan je, aku tak pandai buat tangan je. Okay, get ready, start. Nampak? Macam ni. Ha, ready, tak. Lepas tu korang jangan skema sikit. Senang. Korang kena tengok Amar Mijan, baru korang pandai. Oh, lemak salah ke ni? Ni salah. Sorry, aku pada musuh. Mata dia susah sikit lah. Tadi aku pergi rumah orang. Nama dia rumah ni. Okey lah korang. Ni. Ha? Ya. Okey. Sekarang kita nak buat rambut dengan mata. Tak tahu sangat lah rambut je. Aku tak tahu sangat. Mula-mula korang buat mata macam ni. Nak bawa sambil kat hidung nanti. Jadi pelik tadi. Korang nampak tak? Macam pakai spek. Macam aku pakai spek. Ada macam perempuan. So macam tu buat je lah perempuan. Aku pandai buat perempuan. Pakai spek ni. Apa tak ni? Nampak kan? Perempuan ni marah lah sikit. Kelakar sikit. Kelakar sikit. Aku buat macam mana ni? Mula aku pandai lah buat perempuan. Aku buat kakak aku lah. Aku buat kakak aku macam orang India. Okay? Macam mak aku lah. Tadi lah. Aku. Dia macam sikit-sikit lah. Apa tu buat? Macam rambut dia tak ikat. Badan perempuan aku tak pandai sikit. Kau ingat tu. Korang kena bulat dulu. Lepas tu pakai apa benda lah. Korang kena bulat. Tahu? Pakai apa benda. Pakai yang ni. Korang pakai yang ni. Senang sikit. Tapi lepas tu pakai benda ni. Jadinya macam ni. Aku ada pensel tekan tau. Ha, nampak tak? Aku lukis kat sini. Okay. Jadi aku dah start dah ni. Aku nak start. Aku lekat. Tentu dah. Kelat. Hidung mak. Apa benda ni? Hidung. Aku lukis macam pelik pula. Next time. Boleh? Aku lukis. Hari ni aku lukis